Ada yang tanya, skuter ni boleh laju sampai 200 ke? Skuter 200 km tanya. Bila tengok skuter yang kating-kating, rancak-rancak, rangi-rangi ni tanya, laju ke? Kau mau tengok? Tak payah aku jawab. Tak payah aku jawab. Kau mau tengok? Kalau boleh udah duduk macam ni sambil menikmati tu tu, menikmati matahari yang cantik tu, kamu boleh jawab tak? Skuter macam ni boleh duduk macam ni sambil menyanyi lagu la 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 la. Namun nak jawab lagi macam ni santai, nampak? Lama pun santai kan? Ada kali dia boleh pergi laju taklah selaju motorbike. Mau ingat kalau nak motorbike pergi beli motorbike, tapi dia dua alam. Dia nak santai, nak cruising, nak off-road, semua ada. Nampak? Nak santai kita buat cara santai. Kamu ingat boleh macam ni? Santai kan? Tu dia. Mana kalau kau mau jalan jauh, kau mau pergi jauh, kalau udah boring, tak macam ni. Kamu nak belok macam ni pun boleh. Macam-macam cara. Skuter kan? Selesa nampak? Nama pun santai. Okey. Jadi dah terjawab kan? Tak payah nak cakap, tak payah nak jawab kan? Boleh sampai 200 km sejam. Ni santai. Santai boleh, ada kali nak laju pun boleh. Teman boleh bagi tahu itu je lah. Jadi jangan pening-pening. Sebelum minat ambil skuter ambil. Dia memang easy, smart. Lepas tu yang best dia punya driving safe. Okey. Walah.